Assalamualaikum. Selamat datang ke Syukuruna Channel. Terima kasih kepada yang sentiasa support Syukuruna. Alright, hari ini kita ada di Pantai Puteri, tempat di Curau, perkemahan camping. Okey, ini kita ada event untuk Family Day TTMKC. Setelah beberapa tahun TT dekat WhatsApp, ini baru kita reality balik. Setelah COVID ni baru first dah ada Family Day. Okey, jangan lupa saksikan video seterusnya. Bye. Ya, ini adalah tapak kawasan event MKC. Sesi pemasangan banner MKC. Halo Mas. Baru, budak baru. Mantap. Budak baru tau, budak baru. Cepat. Ya. Asal ada begas ni? Memang gimbal ni tu lah. Gimbal dia macam kepala ayam. Assalamualaikum guys. Keju Keju Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang disayangi Allah SWT. Syukur kita dah lagi kepada Allah SWT. Alhamdulillah dunia kasih sayang daripada Allah SWT. Agar kita berkumpul pada hari ini untuk adakan program majlis di Bolang Jadi harap kali yang kedua ada saya. Kali yang kelima Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita tak berjumpa, katakan dah 5 tahun dah kita tak jumpa kan. Jadi Allah telah semua kita pada hari ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh keberkatan ini, kami berhimpun sebagai keluarga MKC dalam majlis syukur Bolang 2020. Ya Allah, Allah hati kami dalam kebaikan. Kukuhkanlah persahabatan kami dan upah antara kami. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang diberkati dan perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang dipelihara oleh-Mu. Ya Allah ya Rahman Rahim, berkatilah makanan yang dibawa dan dikongsi bersama. Jadikanlah rezeki setiap yang hadir pada hari ini sebagai sumber kesihatan, kekuatan dan tambahkan yang rasa syukur kepada kami. Ya Allah, peliharalah semua ahli MKC. Lindungilah perjalanan mereka pergi dan pulang mereka. Luaskanlah mereka, permudahkan urusan mereka dan jauhlah kami daripada segala kesusahan, permusuhan dan keburukan. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah perhimpunan ini sebagai asbab bertambahnya kasih sayang, kegembiraan dan kebaikan dalam komuniti MKC. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insyaallah tuan-tuan, saya minta kisah perjalanan MKC ni daripada mula sampai sekarang, macam mana dulu
program itu. Dan semoga program ini akan berlangsung lah dari semasa ke semasa, dan saya harap program ini dapat dilakukan setiap tahun dan diteruskan oleh generasi yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi, sama ada yang lama dengan yang baru ni, alhamdulillah kita dapat berkumpul ramai-ramai hari. Semoga ikatan kawan kita kekal sampai bila. Jalanan MKC ni saya tahu mengenai lah. Tapi biasanya hanya berapa orang saja. Saya ingat dalam 6 orang saja. yang tinggal yang kat sini tinggal saya dengan Syahir, Antara orang-orang yang terawal. Lepas tu kita ambil inisiatif jemput orang lain. Kita lepak IO, jumpa budak pakai kereta, kita panggil, kita ajak join. Alhamdulillah kita ahli kita bertambah dari semasa ke semasa. Dalam MKC ni dulu masa diuji dengan perkara-perkara yang kita tak minat lah kan, kita tak suka. Ada berlaku perpecahan, dia orang buat group lain buat, tapi kita anggaplah itu sebagai minat masing-masing, haluan masing-masing. Kita tak ada nak ada musuh antara satu sama lain. Dengan beradanya kita dekat sini, alhamdulillah lah. Kalau boleh teruskanlah perjuangan kita, kekalkan dengan kita punya cara ni. Kita selalu bersama dengan kawan-kawan kita, sesuai kenal dengan baru yang lama. Tak ada yang baru, tak ada yang lama, betul. Yang baru ni sebagai pelapis kita. Yang dah jadi bayar-bayar pokok ni pun tunggu masa je. Pada supporter kita yang paling kuat sekali siapa tu? Pada saya lah. Pada saya supporter yang paling kuat sekali dalam MKC ni, wife MKC. Tadi ada bercakap kepada wife MKC brand kan. Mereka sentiasa berada dengan kita. Dalam keadaan apa pun, kadang-kadang ada event apa, walaupun isteri-isteri kita tak dapat hadir, masakan dia orang hadir. Ada bekalan untuk kita semua untuk makan sama-sama. Dan saya rasa saya bangga lah dengan apa yang kita ada ni. Tak semestinya satu grup ramai kan, beratus-ratus orang, tapi kita punya kawan tu kuat. Kekuatan kita dalam MKC ni, kita big family. Big family ni kita meraihkan semua sekali. Kita, anak-anak, isteri. Lepas tu ada yang kawan-kawan kita yang tak ada kereta pun, macam Matop, tetap support kita. Baju lah. Dan lagi saya rasa terharu lah dari biasa datang. Saya pakai baju biasa tadi. Saya memang tak ada order baju. Tapi saya datang, ada seorang sahabat saya datang, seorang sahabat kita datang, bagi saya baju. Saya cakap, saya tak ada order. Abang tak ada order? Cakap tak apa. Ni kita orang sebenarnya. Terima kasih atas penghargaan semua kawan-kawan. Saya tak minta dihargai, saya tak minta diingat. Tapi saya minta jalanan perjuangan MKC ini diteruskan. Saya sangat-sangat bersyukurlah jumpa kawan-kawan yang ada. Sangat bangga lah, syukur alhamdulillah. Allah jumpakan kita dengan hari ini, mengikatkan kita punya silaturahim. Cakap apa-apa pun tak tahulah kan, perjalanan MKC ni okey lah apa juga dah saya, lebih pada 10 tahun tu. Lebih pada 10 tahun. Walaupun ada yang dah tak ada visa, tapi kita tetap bersama. Itu yang kita nak. Tak ada istilah ni masuk, aku keluar dari MKC sebab dah tak ada visa. Ada. Walaupun kita tak ada visa, kita tetap dapat keluar dari MKC. Baru lama sama lagi. Gemuk kurus pun manusia juga kan. Gemuk tak berdosa. Ingat tu. Mesti dia boleh makan orang. Dari kita, walaupun kita tak ramai, itu kuantiti itu tak penting dia. Yang penting dia kualiti. Betul tak Abang? Kualiti itu penting. Ada sahabat-sahabat yang teruskan perjuangan kita. Tahniah dan terima kasihlah tetap mengekalkan MKC. Saya harap satu hari besok MKC ni terus berada sampai ke generasi yang akan datang. Anak Jamal, anak saya, manalah tuan, anak Syahir ni, walaupun paling comel. Okeylah, saya kata ucapkan terima kasihlah sahabat yang ada ni. Doa kalian kita semua supaya kita lebih terus tetap bersama MKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi alhamdulillah tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak betul ucapan daripada Abang Nasir sampai kita. Jadi saya ceritakan sikit sedikit lah macam mana terketiknya nak buat apa tu kita punya titik kolang ni. Okey, so sejarah dia waktu bulan 8 dulu tahun ni lah, bulan 8 hari tu saya ada tengok video saya tau, video kat YouTube. Dia pergi ke ketik ada kamera highlight. Jadi macam perasaan tu macam nanti kan lah. Jadi ajak budak-budak ni yang mana ada kan, kita bincang boleh tak kita nak buat. Kita target bulan 11 kan nak buat bang. Tapi disebabkan masing-masing okeylah, saya pun ada komitmen. Saving tu agak macam mengejut lah kira kan. Nak pergi sana dengan minyak anggaran dengan 200-300 ada kan. Lepas tu lagi penginapan lagi kan. Kamera penginapan lagi. Jadi Allah masalah saya Muhammad. Jadi kita plan buat kecil dulu. Dekat Melaka dulu buat apa? Buat titik kolang. So titik kolang ni banyak kita dapat saving lah. Kan makanan kita dah tak payah fikir. Banyak kita fikir hanya apa tu tempat lah. Alhamdulillah Allah temukan kita punya tempat ni yang sangat cantik. Punya facilities pun cantik, selesa dan mungkin kita boleh teruskan lah tempat-tempat ni. Jadi insyaAllah jadi itu saja, tanpa membuang masa kita teruskan program kita dengan menjamu selera lah. Dan kita target dalam pukul 1 atau pukul 2 kita akan bersurai lah macam tu. So yang penting keutamaan kebersihan wajah kita. Nampak sampah-sampah kita kolek, kita masuk ke orang yang keadaan bersih, kita keluar dengan keadaan bersih insyaAllah. Jadi semua dijemput untuk menjamu selera insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ni je jom. Ini untuk makan kan? Ini untuk makan. Abang tak boleh bang? Kat gigi aku tercabut dah. Okey. Baik gigi pasu baru awak. Jeff, okey Jeff. Pagi depan pentas aku tengok ni. Okey Jeff. Oh banyak pula ni kan. Datang pilih-pilih ah. Okay, that bell. Datang boleh kan ni. Bismillah. Ada nak try apa? Aku dah kot. Dan tolong boleh. Ini kadinya. Apa saya aku ada dua.